Halo, Assalamualaikum. Lama tak buat video. Yalah, bercerita tentang macam-macam lah. Aku cerita tentang apa ya hari ni. Pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil apa ni? Air kuning. Kan? Raya kecil air kuning ni cerita dia. Oh, lajunya kereta ni. Raya kecil air kuning ni cerita dia. Boleh ke menang-menang? Raya kecil air kuning. Macam tak boleh menang cerita dia. Ya, dia orang kata dia orang dah makin kuat lah. Dulu dia orang kata dia orang boleh menang banyak kan. Jadi boleh wakil kat situ. So dia kata dengan kekuatan yang ada pada PKR Pakatan Harapan, so dia kata dia confident boleh lagi menang banyak dia. Dia campur dulu lah pada dia. Tapi kena ingat satu benda lah. UMNO menang pada pilihan raya tu kan sebab orang ramai percaya bahawa UMNO tu sendiri, kata dia, berjanji bahawa no Anwar, no DAP, kata dia. Masa tu lah Zahid Hamidi cakap macam tu pada perwakilan UMNO, kata dia. Jadi pada pilihan raya 15 tu semua UMNO bawa naratif tu. UMNO bawa naratif no Anwar, no DAP, kata dia. Jadi ramai lah yang menyokong, kata dia, dah bagi kekuatan balik ke UMNO. Tapi cerita dia balik, kata dia, kan, adakah orang akan follow that narrative tu, kata dia. Sebab kalau ikut naratif biasanya susah lah. Kalau kita tengok, aku tak tahu lah orang lain, tapi kalau aku lah, cerita dia, kalau aku ni adalah ahli UMNO, apasal pemimpin aku ni cakap macam kambing je, cerita dia. Macam cakap lain, cerita dia, hipokrit. Aku tak setuju, cerita dia. Kalau aku lah ahli UMNO, cerita dia, salah dia, aku ni orang yang tidak berparti, cerita dia. Bebas lah aku nak sokong siapa pun, aku nak kutuk siapa pun, mampus lah, cerita dia. Aku tak taksub pada pimpinan. So kalau orang yang tak taksub pada pimpinan tu orang lah, cerita dia kan. Nak cakap macam mana betul lah, cerita dia. Kalau kita tengok betul-betul memang banyak lah yang kita kena buat perubahan, cerita dia. Tapi macam saya cakap tadi lah, tak ada kekuatan pada raya kecil air kuning, cerita dia. Betul, dari satu segi memang before this dia orang pernah menang dekat situ, cerita dia. Tapi itu bukan satu keyakinan yang kukuh, cerita dia, kan. Aku tak nampak benda tu, cerita dia.